Hai, Assalamualaikum semua. Pernah tak cakap macam ni kat diri sendiri? Nak scroll TikTok 5 minit je lah kan? Dah scroll, tengok-tengok, dah 2 jam masa berlalu. Kita semua pernah alami benda ni. Kita janji nak start mula kerja, kita janji nak habiskan assignment, nak siapkan satu projek, nak start menulis, nak kemas bilik, nak start buat bisnes kecil, tapi entah macam mana, tangan kita lebih laju buat buka telefon daripada buka laptop. Dan hari ini kita akan bongkar satu persoalan besar, kenapa otak kita suka menunda, kenapa kita suka delay dan macam mana kita boleh ubahnya. Ramai yang fikir suka delay, tunda kerja, tangguh kerja ini tanda malas. Tapi sebenarnya ia lebih rumit daripada itu. Kajian oleh Dr. Piers Steel menunjukkan 95% manusia pernah menunda kerja. Walaupun dia tahu kerja itu cukup penting yang perlu disiapkan cepat. Maknanya, kalau kita tunda, kita bukan pelik. Kita cuma manusia biasa yang sedang bergelut dengan cara otak kita sendiri. Macam mana dia berfungsi. Procrastination bukan sekadar sikap, tapi mekanisme biologi yang berlaku bila otak kita cuba melindungi kita, diri sendiri daripada stres, daripada kebosanan, daripada ketakutan gagal. Otak kita ni, dia lebih suka keseronokan segera daripada ganjaran jangka panjang. Itulah sebab bila ada dua pilihan, belajar atau scroll media sosial, otak akan pilih bagi dopamine yang cepat. Cuba bayangkan, otak kita seperti ada dua watak utama. Watak yang pertama, prefrontal cortex, bahagian yang berfikir, merancang masa depan dan tahu apa yang penting. Dan yang kedua, dia panggil sebagai limbic system, bahagian yang suka keseronokan, cepat teruja dan tak suka tekanan. Setiap kali kita menunda, dua bahagian ini sedang berperang. Prefrontal cortex kata, kau kena mula sekarang, esok ada deadline. Tapi limbic system balas, alah nantilah, rehat dululah. Kau kan tengah letih, rehatlah kejap. Dan biasanya, siapa yang menang? Pastinya limbic system. So, sebab itulah, dia main dengan emosi dan keselesaan diri. Sains panggil ini sebagai the dopamine loop. Otak kita ketagih kepada perkara yang rasa senang sekejap. Sebab itu, kita tunda. Sebab itu kita tak tahu apa nak buat. Tapi sebab kita takut. Takut hasil tak cukup bagus. Takut orang lain kritik. Takut gagal. Otak kita cuba elak rasa takut tu. So dengan cara yang mudah, dia lari daripada kerja itu sendiri. Contoh. Apa contohnya? Contohnya seorang pelajar yang sedang buat assignment penting. Dia buka laptop. Tiba-tiba rasa tak ready lagi. Alamak. So apa dia buat? Dia pergi cuci pinggan. Dia tengok video motivasi. Dia kemas meja. Dia sibuk. Tapi dia bukan sibuk buat benda ataupun kerja yang sebenar. Itu bukan malas, itu sebagai self-protection mechanism. Otak menipu dengan buat aktiviti-aktiviti kecil supaya tak rasa bersalah sepenuhnya. Sekarang kita tahu puncanya kan? Soalan seterusnya, macam mana nak lawan? So, rahsia sebenarnya bukan motivasi, tapi langkah kecil yang konsisten. So, ada apa? Ada 3 langkah. Nombor 1, the 2-minute rule. Kalau kerja tu nampak besar, mula dengan sesuatu yang ambil masa 2 minit saja. Contoh, buka laptop, start dengan 1 ayat. Saya tulis 1 ayat. Kerana bila kita dah mula, momentum akan datang sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, pecahkan kerja besar ni jadi kecil. Otak takut bila nampak tugasan besar. Tapi kalau kita bahagi-bahagikan dia, setiap bahagian tu nampak lebih mudah. Dan otak lebih akan rasa tenang. Dan yang ketiga, ganjaran kecil. Setiap kali kita buat satu tugasan kecil, raikan, celebrate. Bagi diri kita sendiri rehat. Secawan kopi, bagian bertatapan kita ambil lah masa tu 5 minit. Scroll social media dengan rasa puas. Itu cara yang paling sihat. Train semula dopamine otak kita ini. Ingat, procrastination. Susah nak sebut. Procrastination bukan masalah disiplin, tapi masalah pengurusan emosi. Kita bukan perlu jadi lebih kuat. Kita hanya perlu faham diri sendiri yang lebih mendalam. Kadang-kadang langkah pertama tu yang paling susah kan. Tapi kalau hari ini kita berani ambil langkah kecil, kita berani buat perubahan kecil,
kita akan lakukan perubahan besar pada masa akan datang. Jadi lepas ni, kalau rasa nak tangguh sesuatu, ingat, otak anda sedang cuba protect diri anda daripada tekanan. Tapi kalau anda nak capai sesuatu luar biasa, anda kena lawan sikit lah. Keluar sikit daripada comfort zone tu. Kerana kejayaan bukan milik orang yang paling bijak, tapi milik orang yang berani mula. Orang yang tak sempurna pun, dia cuba juga. Dia lawan juga. Dia tidak takut. Dia berani. Akademik Dr. Aizul Amar, pembelajaran sepanjang hayat.